masih ramai lagi rider-rider kat Malaysia ni tak tahu tau apa function stiker yang ditampal dekat helmet ni. Adakah stiker ni sekadar perhiasan nak mencantikkan helmet je? Tak guys, setiap stiker ni dia ada perbezaan dan ada fungsi dia sendiri. Okay, so kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis. Adi ni sembang je macam tahu sangat je pasal apa SIRIM, ECE, DOT ni. Ya, kita pun sama-sama belajar juga. Okay, so untuk penerangan lebih lanjut pasal SIRIM ni, okay, Adi nak beritahu korang, ini pun hasil daripada Adi pakai ChatGPT. Korang boleh tengok. Korang type je perbezaan SIRIM, ECE, DOT untuk korang lebih faham. Tapi dalam video ni Adi ringkaskan je lah. Okay, so untuk SIRIM ialah pensijilan keselamatan yang diwajibkan di Malaysia, di negara kita lah. Okay, diuji dan disahkan oleh SIRIM QAS International. So helmet yang dijual secara rasmi di Malaysia perlu ada pelekat SIRIM. Pelekat SIRIM tu yang mana di? Yang ni. Ni pelekat SIRIM. Okey. So semua helmet yang dijual di Malaysia kena ada pelekat SIRIM ni. Okey. Barulah orang kata helmet ni memenuhi standard. Ikut standard yang ditetapkan dan keselamatan yang ditetapkan untuk kegunaan di jalan raya dekat Malaysia. ECE tu apa pula di? Okey, ECE macam yang korang tengok kat sini. ECE ni maksud dia Economic Commission for Europe. Okay, so maksudnya helmet ni dia punya safety standard dia tested dekat Europe. So maksudnya lebih ketat dan lebih orang kata ada standard lah. Ujian dia lebih ketat termasuk impak dari pelbagai sudut, putaran, visor dan juga tali pengikat. Okay, so yang ni dia punya standard lagi susah lah nak lepas. So maksudnya helmet yang ada ECE ni memang betul-betul kena pass banyak test untuk dapatkan dia punya sijil ataupun dia punya pelekat ni. Yang last kali untuk DOT, yang ini DOT. DOT ni stand for Department of Transportation. Yang ni dia tested dekat US ataupun dekat Amerika lah. Okay, so DOT ni dia punya standard tak seketat macam ECE. Kira kalau antara tiga-tiga ni ECE yang paling ketat. Yang paling orang kata memang dia punya standard tu tinggi lah. Tapi tak bermakna SIRIM, DOT ni tak safety. Diorang safety juga. Cuma untuk ECE ni nak dapatkan pelekat ataupun sijil ECE ni memang antara standard yang paling tinggi ataupun yang paling susah lah. Okay, so untuk DOT ni pun korang boleh tengok, DOT ni pun boleh pakai juga dekat Malaysia dan juga dekat negara luar. Okay, so ini antara tiga safety certificate ataupun persijilan keselamatan yang perlu ada dekat setiap helmet dekat Malaysia.